dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada'i was salihin wa ulaika rafiqa. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurusi serta ahli tuan kuasa Masjid Jami' Bandar Seremban, Pak Pegawai Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, Pegawai Am Wanita, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para habaib, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang, kesempatan untuk kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Beberapa perkara yang kita kena muhasabah balik agar kita tak masuk dalam golongan yang lalai, golongan yang ghaflah. Yang pertama, orang yang paling lalai ialah orang yang tak semayang, langsung lalai terus kan. Itu sebab dalam ayat tu disebut fawailul lil musallin kan, orang yang lalai. Orang paling teruk orang lalai semayang, langsung tak semayang. Kan, itu dah tahap lalai teruk tu. Satu. Yang kedua, ada manusia ni lalai dia buat separuh benda lagi tak buat. Separuh buat, semayang, tapi semayang 3 waktu je, 2 waktu lagi tinggal, lalai juga. Kan, itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, dia buat juga semayang, dia jaga, tapi dia ingat Allah hanya waktu solat sahaja, waktu lain dia lalai. Dia kalau boleh hati kita ni ingat pada Allah 24 jam. Macam mana nak didik hati kita ni biar ingat dengan Allah Ta'ala 24 jam. Mau tak mau kena buat benda sunat. Hari ni kalau semayang dah selesai, tanya kita yang nombor 2 pula, semayang sunat. Jangan sampai satu hari semayang sunat tak ada langsung. Kalau tak ada langsung semayang sunat, lalai juga. Seolah-olah kita beranggapan semayang fardu tu dah cukup lah. Nabi kata cukup Ustaz kalau buat semayang fardu. Memanglah hadis tu Nabi tuju pada sahabat. Kita bukan sahabat. Semayang fardu kita pun nilainya tak tahu macam mana kan. Kita tak takut kan. Dia semayang ni ada 2 je. Satu semayang dia akan jadi teman kita dalam kubur. Satu semayang akan dilempar kat muka kita balik. Jadi semayang yang mana kita punya ni? Dia 2 jenis semayang ni dia sebut dalam hadis tu. Satu semayang jadi peneman dalam kubur. Dalam kubur tu kita nampak rupa semayang kita macam mana. Satu. Yang kedua, semayang tu tak jadi apa pun, bahkan dia macam kain buruk. Dalam hadis sebut kan, kain buruk tu digumpal-gumpal, dibaling kat muka kita balik, dibuang kat muka kita balik. Ini semayang kamu, ini yang kamu nak bagi Allah Ta'ala. Gitu. Jadi macam mana nak cover tu? Cover dengan semayang sunat. Dia nak semayang nak masuk Ramadan, antara benda afdal bulan Ramadan ni ialah semayang berjemaah, banyak semayang sunat.
Kalau yang siang tak ada masa nak sembahyang sunat, tarawih jangan miss lah. Orang buat 10, kita 10 lah. Orang buat 8, 8 lah. Jangan buat 2 bersandar kat dinding lah. Kunci pintu masjid, jangan bagi balik. Tapi kalau boleh sembahyang kat rumah, tak apa, 2 rakaat dia balik, dia sambung sembahyang kat rumah, okey lah. Ini balik rumah tengok wrestling, tak jadi apa lah tuan-tuan. Bulan Ramadan pun ibadah digandakan. Kan, dua. Yang ketiga, baca Quran. Siapa tak baca Quran hari ni, lalai. Istighfar lah. Apa yang aku sibuk sangat sampai hari ni aku tak boleh baca Quran. Apa yang aku buat daripada pagi tadi sampailah sekarang, belum sempat lagi. Hari ni dah habis lah. Maghrib ni dah masuk hari baru. Kan, dah masuk hari baru dah ni. Sebab dalam Islam hari barunya bila? Maghrib. Dah boleh ulang, boleh nak baca Quran hari ni, tak dapat lah, dah habis lah. Ni yang tadarus lepas isyak ni, dia masuk akaun besok lah ni. Kan, kalau malam tadi tadarus, alhamdulillah lah masuk hari ni pun. 2 saya sebut ni rugi kalau tak buat ni. 3 zikir. 3 zikir ni tak amal hari ni, habis. Yang pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, astagfirullahalazim. 3 ni tak ada, lalai. Lalai, hati tu lalai, tak ingat Allah Ta'ala lah. Ghaflah orang kata. Kan. 3. 4, sedekah. Dah sedekah belum hari ni? Tak kira lah belanja orang minum kau, belanja orang makan kau, masuk duit ke tabung kau, kan? Sedekah lah. Macam mana nak sedekah? Terpulang lah. Sedekah ni luas. Paling tidak pun belanja orang makan, belanja orang minum, beli barang hantar. Tak? Tak pusat orang semua ada duit. Sekarang ni semua dapat sarah 100. Semua dapat 100 kan. Janganlah kira tu, kan, duit 100 tak cukup, apa lagi. Ni bulan puasa ni jangan semua nak bagi kurma. Ni penyakit juga. Pergi rumah asnaf, kurma 10 kotak. Bagilah benda lain, bagi beras ke, ni bagi minyak ke, kan. Yang ni bagilah fikir. Nak sedekah ni kena kreatif. Bila orang terima barang kita tu, ni sampai asnaf bercakap, boreh lagi. Sebab semua nak bagi boreh. Ya Ustaz, asalnya kita apa ni bayar boreh, betul lah. Tapi dah boreh selori kat rumah tu nak buat apa? Bubuk kan. Jadi sedekah ni fikir lah. Yang ni bagi duit, yang ni bagi ni. Betul tak? Sedekah bulan puasa paling afdal bagi orang makan bulan puasa. Okay? Bagi orang makan bulan puasa. Itu sedekah every day. Saya sebut tadi sebab apa? Kita istighfar untuk diri kita. Kan? Kita sebut la ilaha illallah, itu untuk Allah Ta'ala. Kita selawat, itu untuk Nabi. Kan? Kita baca Quran, kan, untuk keberkatan hidup kita. Kita sedekah, kita nak tundukkan harta kita kepada Allah Ta'ala. Kan? Jadi semua kita buat apa yang ada dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni ada masa, kan, tu isi kita sembahyang jemaah, sembahyang sunat tadi. Sebab apa? Keberkatan masa. Orang yang masa dia berkat, dia boleh sembahyang jemaah. Nak tahu masa kita berkat tak berkat, tengok sembahyang kita macam mana. Tapi kalau sembahyang pun asar pukul 7, zuhur pukul 4, jangan tanya berkat masa lah. Tak berkat masa kita. Kan, orang yang berkat masanya sembahyang awal waktu. Itu buat perkara sebut. Itu benda yang nak jadi ilmu kita, kuasa kita. Jaga Baik, kita sambung pembacaan kitab kita, muka surat 238 bawah sekali kan. Perbezaan pendapat mengenai pengetahuan mayat mengenai alam dunia. Orang dah mati, dia tahu tak apa berlaku kat dunia ni? Tu dia nak bincang malam ni.
Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, menafikan pemahaman seperti ini dan mengemukakan dua ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallaw mudbirin. Surah Rum ayat 52. Maka sesungguhnya kamu wahai Rasulullah, kata daripada Rasulullah, bila dia cakap kat Rasulullah, dia pun tuju kat kita juga. Maka sesungguhnya kamu, kamu semualah, termasuk saya, tidak akan dapat menjadikan orang mati itu dapat mendengar. Kamu tak boleh bagi orang mati itu dengar. Dia dah mati, dia dah masuk dalam kubur, nak cakap apa? Saya sayang abang, saya sayang darling. Masa tu dia boleh dengar tak? Jawapannya tak boleh dengar. Dan menjadikan orang tuli dapat mendengar seruan. Macam mana kamu bercakap dengan orang pekak? Orang pekak dengar tak kita cakap? Tak dengar. Allah bagi perumpamaan macam tu. Orang mati tu kalau kamu cakap, dia tak boleh dengar. Macam mana kamu cakap dengan orang pekak, orang tuli? Macam itulah. Iza wallau mudbirin, apabila mereka berpaling ke belakang. Bawa lagi satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'im man fil kubur. Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang mati, tak sama. Sesungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang dia kehendaki. Nak dengar tak dengar ni, dia hidup ke mati ke, itu kehendak siapa? Allah Ta'ala. Maksudnya orang mendengar, orang mati boleh dengar atau tidak apa orang hidup cakap. Kena jawab dalam kaedah ilmu tauhid. Jawab ya pun tak boleh, jawab tidak pun tak boleh. Apa jawapan dalam ilmu tauhid? Ayat yang kita baca tadi. Jawapannya harus. Kenapa harus? Kalau Allah nak bagi dengar, boleh dengar. Kalau Allah tak bagi dengar pun boleh tak dengar. Itu maksud harus dalam ilmu tauhid. Itu sebab ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Faham baik. Itu kaedah dia lah. Dan dia kata, dan kamu wahai Rasulullah, dan kamu wahai Rasulullah tidak akan sanggup menjadikan orang di dalam kubur dapat mendengar. Muhammad, kamu tak boleh buat orang mati tu dengar apa kamu cakap. Ini ingat cerita peristiwa Badar kita cerita minggu lepas, kan? Nabi cakap, sekarang dah percaya belum mati? Sekarang dah percaya belum azab kubur? Nabi cakap pada siapa? Abu Jahal, geng-geng yang nak mati dalam perang Badar. Nabi cakap, kan? Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, kamu cakap apa pun mereka tu tak boleh dengar kalau tanpa izin Allah Ta'ala. Mana nak cerita tentang orang mati dalam kubur tu, dengar atau tidak apa yang kita cakap. Ini dibahas dalam ni oleh Imam Qurtubi. Kedua pendapat ini tidak bertentangan. Dia kata ayat Quran ni bunyinya macam orang mati tak boleh dengar kalau baca zahir ayat. Tu ceritanya. Dia kata macam bertentang. Jangan baca ayat ni saja kita kata orang mati tak dengar apalah. Kerana mungkin orang yang telah mati hanya mendengar dalam keadaan tertentu. Oleh yang demikian, kemungkinan terdapat pengkhususan dalam satu perkara yang bersifat umum, tahsinul umum, dan boleh sahaja jika terdapat pengkhususan dalam perkara ini. Berkenaan dengan perkara itu ada dalilnya. Imam Qurtubi kata ada dalilnya, iaitu hadis Nabi SAW. Dua ayat ni tadi ada tafsir dia. Tafsir dia apa? Hadis. Hadis apa? Hadis sahih. Dia kata apa? Nabi SAW bersabda, mayat mendengar bunyi selepa mereka yang menghantar. Bunyi selepa pun dengar. Dah ke bumi jenazah, timbun tanah, baca talqin, doa, orang pun balik. Hadis dalam hadis sebut apa?
dia dengar bunyi selepas orang hantar dia tu balik, maknanya jenazah mendengar. Itu satu dalil. Juga faham dengan pertanyaan dua malaikat. Kan dalam hadis yang kita baca itu, malaikat tanya marah bukan, dia dengar tak? Dia dengar. Dia jawab tak? Dia jawab. Makna dia dengar. Itu dalil dia. Selain itu tidak ada yang menafikannya. Tak ada, ulama tak nafikan. Ibnu Abdul Birri dalam Tamhid wal Istiqar menyatakan satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Dia bawa lagi satu hadis, dia kuatkan lagi. Sebenarnya banyak hadis ma min ahadin, tidaklah seseorang daripada kamu ni, tidaklah seseorang dari kamu kan, yamurru bi qabrin akhihil mu'min, seseorang yang lalu di kubur saudaranya mukmin. Lalu kubur mukmin, kubur saudara kita lah, orang mukmin. Kana ya'rifuhu fid dunya, yang dia kenal saudara ni tadi masa di dunia. Saudara dia ke, kawan dia ke, pemimpin dia ke, pengundi dia ke, dia kenal. Apa yang dia buat? Fayusallimu alaihi, orang tu bagi salam. Orang hidup tu tadi bagi salam, Assalamualaikum. Yang tadi dah meninggal lah, duduk dalam kubur. Illa arafahu, melainkan dia kenal suara tu. Dalam hadis Nabi kata, bila orang bagi salam tu kenal anak dia ke, suami dia ke, madu dia ke, bagi salam, Assalamualaikum, dia kenal. Hadis ni kata arafah, dia tahu. Dia jawablah, wa radda ala salam, dia menjawab salam. Dia dengar, dia kenal, dia tahu semua bagi salam, dia jawab. Ini dalil. Jadi timbul persoalan, adakah dia dengar semua bunyi? Kan peninglah duduk kubur dengar bunyi lori. Tidak silap sebelah kubur ada buat kerja bina bangunan. Ataupun sebelah kubur, parah lah Ustaz, kubur kami ni sebelah kuari. Pasang dinamit tu kan. Kacau lah, kami boleh dengar, tak aman lah, buat demonstrasi, pindahkan kuari. Ahli kubur tak tenang. Cerita gitu. Maka ulama jawab, Allah akan selected apa benda dia dengar. Tu yang atas disebut khusus. Ada benda, tak semua benda dia dengar. Kalau macam kata kita buat konsert, dia tak dengar. Kubur tu dekat dengan padang. Padang tu malam tu kebetulan ada konsert. Janganlah buat konsert kat sini, kesian orang kat kubur. Sebab dia dengar. Yang tu dia tak dengar. Makna ada benda yang dia boleh dengar, ada benda yang dia dibuka. Sebab dia buka, bukan semua benda dengar. Tuan-tuan jangan risau fikir, alamak kubur aku sebelah stadium ni, Negeri Sembilan tengah up sekarang ni. Risau malam ni, tengah-tengah kita duduk dalam kubur tu, marab buka, hobin, jam hobin, kacau. Dengar suara kan. Tak, yang tu selected tak dengar. Yang dengar siapa? Orang beri salam, orang baca Quran kat kita, tu kita dengar lah. Dia makna benda khusus sahaja. Orang pun tak dengar. Tak dengar, jangan risaulah. Besok tengok tuan-tuan sebelah tidur sebelah, gangster sebelah, mafia mati, tak sempat nak taubat mafia. Kita tahulah member sebelah masuk, dengar kan. Tengok sebelah, siapa sebelah, tengok mafia mati, habis aku ni tak boleh tidur lah aku sepanjang berapa lama duduk dalam kubur ni, dundang-dundang. Tak, yang tu bukan pengkhususan, dia tak ada kaitan. Separuh ulama kata benda yang berkaitan dengan kita je kita dengar. Yang berkaitan dengan kita, khusus untuk kita. Orang beri salam, orang baca Quran untuk kita, orang berdoa untuk kita, dengar kan. Contoh orang lalu tadi memang beri salam, umum dia beri salam kan, Assalamualaikum ya ahli diyar.
minal muslimin wal mu'minin. Kalau dia tu orang mukmin dia dengar. Tapi kalau dia tu orang kafir dengar tak? Tak. Tu kata pengkhususan tadi. Kita dengar lah. Ada orang tanya azan dengar tak Ustaz? Dengar. Allah kalau Allah nak bagi dengar azan dengar. Ada orang cakap ni tak ada dalil, ni jangan cerita, tuan-tuan jangan promosi. Takbir raya ni didengari oleh ahli kubur. Bila dia dengar ni dia sedih, dia kata fikir juga kita dah meninggal tuan-tuan, cuba dengar takbir Allahu Akbar, nangis dalam kubur tu. Tak dengar jawapannya kan. Sebab itu bukan khusus untuk dia. Lainlah tuan-tuan duduk atas kubur tu, tuan-tuan takbir Allah, dengarlah kawan tu. Siapalah buat kerja macam tu. Satu lagi, roh balik bulan Ramadan. Pernah dengar? Betul? Tak ada, tak betul. Tak balik. Jadi tuan-tuan tak payahlah nak buat hidangan, panggil catering. Nak malam ni arwah balik. Dia biasa orang kampung dia buat malam 7 likur. Dulu kan dia percaya 7 likur tu dia pasang lampu tu. Sebab apa? Nak rumah nanti roh tak tahu rumah mana. Syirik tuan-tuan jangan buat khurafat. Tuan-tuan nak pasang lampu, pasanglah meriah. 10 malam terakhir tu nampak meriah, semangat. Kita ni rayu meriah tu pelik. Dia sebenarnya kemuncak kita bila 10 malam terakhir tu lah, meriah kan. Tu yang betul-betul kat situ meriah dengan i'tikaf, meriah dengan khatam, meriah dengan tadarus kan. Tu meriah kat situ lah. Sambut rayu meriah. Tu sebab kita malam raya tu doa mustajab. Malam raya tu doa mustajab. Rugi dia menghampiri malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nombor 1. Nombor 2 malam raya. Malam tu yang kita kurang beribadah. Sebab malam tu kita pun dah tukar mood. Dia bukan mood Ramadan dah kan. Mood raya. Raya esok pagi lah. Raya esok pagi. Malam tu nak buat apa? Takbir. Tu yang orang makin lupa kan. Takbir Allahu Akbar Allah. Dulu pergi rumah-rumah takbir kan. Sekarang tak payah, hantar kat WhatsApp je. Hantar kat WhatsApp. AI dah ada, hantar WhatsApp kan. Buat muka kita ni takbir. Sekarang dah canggih takbir ya. Benda yang semakin dilupakan. Orang mati tak balik. Orang mati kalau dia beriman, Allah bawa dia naik ke atas, pergi melawat syurga bulan Ramadan. Syurga dihiaskan bulan Ramadan ni. Bidadari melambai-lambai kan. Bulan Ramadan ni cantik syurga tu kan. Dah cantik syurga tu, tambah hias lagi cantik kan. Kita pula dah meninggal pergi tengok, nampak bidadari, lupa tanya syurga kiamat bila. Malaikat kata sabar bang, sabar. Mana boleh sabar tengok bidadari. Bidadari ni kalau dia ludah dalam laut, tawar air tuan-tuan. Yang boleh tawarkan air ni semua bidadari, bukan ustaz. Minta ustaz tolong tawarkan air. Saya pun nak tawar air, memang tawar kan. Kan bidadari punya cantik. Kalau dia tunjuk jari dunia ni, matahari tu terus padam cahaya tu. Nanti bidadari ni pakaian dia 70 lapis baju dia, terbuka selai, seksi lah. Tu bini tuan-tuan kat syurga besok. Dia panggil nama tuan-tuan tu, sawan tuan-tuan ni tu lah. Bang Haji berbuih mulut. Betul kat sana besok. Tu nak cerita bidadari kan. Baik, hadis ini disahihkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Ini banyaklah dalam ni siapa Muhammad Abdul Haq ni? Abu Muhammad Abdul Haq ni di antara imam guru kepada Al-Imam
Qurtubi. Dia pun orang sama juga, orang Cordoba, Spanyol. Dulu negeri Spanyol tu, negara Spanyol tu Islam. Dulu disebut Andalusia. Spanyol, Turki, apa semua tu, belah-belah tu semua Islam berlaku. Hari ni Spanyol tu dah minoriti, tak sampai 10% dah orang Islam. Sama macam Filipina, kan? Bacalah sejarah. Tu fakta yang tak boleh nak diubah. Banyak lagi negara, Bosnia, banyak tu, semua negara-negara Islam ni, kan? Hari ni berapa persen lah? Baik, perkataan jifuhu dalam hadis mempunyai makna yang sama dengan perkataan antanu, yang maknanya sudah berbau busuk atau sudah menjadi bangkai. Baik. Tafsir surah Ibrahim ayat 27. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha'u. Maksudnya Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam dunia ini dan di akhirat. Orang yang beriman, Allah akan pastikan beri hidayah, ucapan dia teguh masa di dunia, teguh insya-Allah. Contohnya Masitah, kan, dalam peristiwa Mi'raj, terjun dalam kuali panas. Sebab apa? Tak berubah iman. Ni teguhnya dia, kan? Masa nak meninggal, teguh. Datang iblis, syaitan menipu besok masa nak meninggal, kan? Kita nak mati besok, macam-macam yang kita nampak, tipu daya datang. Teguh la ilaha illallah, pegang kukuh. Dalam kubur besok malaikat tanya, man rabbuka? Allah, dia kata, Allahu Rabbi. Ma rabbuka? La ilaha illallah. Dan tanya kali ketiga, man rabbuka? La illallah. Terus senyum malaikat, nungkak nanti. Teguh, Allah Ta'ala sebut. Itu pentingnya kalimah la ilaha illallah. Dan Allah menyesatkan orang zalim. Orang yang berbuat dosa tak nak bertaubat. Itu sebabnya orang yang tak nak beriman, dia makin sesat, makin sesat. Orang yang tak nak bertaubat semakin sesat, semakin sesat. Makin bertambah dosa, semakin tak nampak. Makin tambah dosa, makin tak nampak jalan. Itu bahayanya dosa ni. Contoh kita buat kereta lah. Kita bawa kereta, kan? Bawa kereta, bila cermin kita kotor, buat apa? Kita tembak air, taubatlah tu, kan? Naik dia pencuci, terang. Tu orang yang bertaubat umpama macam tu. Orang yang tak nak bertaubat, ada benda kotor, ya, bila dah kotor sikit, baru pancut air, alamak, wayar penyambung air tu dah putus pula. Naik wiper pula ni, tak boleh naik, air tak ada. Lama-lama pun jadi cermin. Kelak lah, tak nampak apa lah jalan. So jangan biarnya dosa ni menyebabkan kita berjalan macam mana, gabu-gabu. Dosa tutup. Sekarang ni tuan-tuan kalau tengok, dosa menutup dosa. Nampak tak? Dosa menutup dosa. Buat dosa ni, macam mana nak tutup dosa ni? Itu sebab Nabi pesan, Nabi bawa banyak cerita bersisa lah, seorang ahli ibadah, kan? Ilmu tinggi, ibadah banyak, dah beribadah 1000 tahun lah, 1000 tahun. Sekali dia buat maksiat. Apa maksiat dia? Minum arak. Bila minum arak, apa dia buat? Berzina. Kan dia sebab tu satu tu bahayanya. Cara kita pula macam mana? Taubat. Taubatlah. Tu sebab taubat itu diikuti dengan taubat.
Taubat diikuti dengan taubat. Kan? Buat baik diikuti dengan baik-baik. Jangan satu tu je. Apa nak? Baik. Al-Bara bin Azib ni nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tentang apa? Azab kubur ni. Daripada Rasulullah SAW, baginda membaca ayat 27 surah Ibrahim. Makna dia baca ni kenapa? Dia nak cerita ayat ini berkaitan dengan hadis dia. Berkaitan dengan azab kubur, di mana Allah Ta'ala meneguhkan kalimah, Allah teguhkan kalimah orang-orang beriman ni terutamanya di dalam kubur. Bila ditanya oleh nangki nanti, dia teguh pegang la ilaha illallah tu. Beliau mengatakan bahawa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan azab kubur. Pendapat siapa? Sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Dia kata dia kata ayat ni cerita tentang azab kubur. Surah Ibrahim ayat 27. Tuan-tuan boleh pergi tengok tafsir Tabrani, boleh tengok tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Qurtubi. Tengok sama tak dia cakap oleh Imam Qurtubi? Jawapannya sama, sejibi. Kan? Semua akan bawa hadis Al-Bara bin Azib. Akan bawa hadis ni sebagai huraian kepada tafsir ayat 27 surah Ibrahim. Hatta sama juga disebut dalam kitab tafsir Nusantara, antaranya tafsir Dr. Profesor Hamka. Kajian lah baca. Besok bulan Ramadan bertadarus khatam Quran, baca. Hari ni baca juzuk 1, malam ni tadarus juzuk 1, betul. Bacalah tafsir juzuk 1. Kalau tak boleh baca ramai, kita lah baca, baru kita faham. Oh, ni ayat yang aku baca geng-geng malam tadi, kan? Kalau macam kata cerita juzuk 1, apa cerita juzuk 1 daripada Alif Lam Mim tu? Dia cerita tentang Nabi Adam, kan? Dia cerita tentang Bani Israel. Fahamlah kita cerita tu. Malam besok ngaji lagi, baca lagi tafsir. Tak dapat baca 1 juzuk tafsir, terjemahan dapat 2-3 ayat pun alhamdulillah lah, kan? Baca dia besok, dia jadi seronok, tuan-tuan. Dia jadi seronok. Baik, di dalam riwayat lain dinyatakan bahawa hadis tersebut disampaikan oleh Al-Bara dan tidak menyatakan di dalamnya Nabi SAW. Atas tu tinggal. Beliau mengatakan bahawa ayat yang tersebut diturunkan berkenaan azab kubur. Laju masa itu, ahli kubur akan ditanya, siapakah Tuhan kamu? Jika dia tidak menjawab, Tuhanku Allah dan Nabiku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain dinyatakan bahawa hadis tersebut disampaikan oleh Al-Bara dan tidak menyatakan di dalamnya Nabi SAW. Maknanya ini hadis lain lah. Ini perbahasan ilmu hadis je. Maknanya hadis yang diriwayat oleh sahabat Nabi Al-Bara bin Azib ni banyak jalur. Yang tadi yang sebut benda ni ialah hadis riwayat Muslim. Ada juga riwayat lain, riwayat Ahmad, riwayat imam yang lain tidak disebut. Dia tak sebut apa. Yang dikata sini, meskipun jalur periwayatan hadis ini mauquf, namun dia tidak dapat dikatakan sebagai kata-kata berdasarkan pendapat peribadi sahabat, tetapi berasal daripada Nabi. Mauquf ni maksudnya disandarkan pada sahabat, tak ada Nabi dalam tu. Kata-kata sahabat. Ada sebagian ulama kata ini bukan hadis, dia kata-kata sahabat, dia hadis mauquf. Ulama kata tidak, dia adalah hadis marfu', dia hadis yang dilapaskan oleh Nabi. Cuma sebab hadis ni yang Al-Bara bin Azib ni dah ada, dia punya teks hadis tu dah ada. Jadi sandar kat situ saja. Jadi yang lain hadis ni dia sama dengan hadis tadi. Faham cuma dari segi kalimahnya saja. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Tengok, hadis ni banyak jalur dia. Dalam Sunan Ibnu Majah dan Imam Al-Bukhari pun menyebut juga hadis ini.
Makna hadis ini mutawatir, banyak jalur dia. Apa maksud mutawatir? Hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan manusia sama, mustahil mereka berdusta, sebab ramai yang cerita benda yang sama. Ulama hadis ni kata masuk kubur kena azab. Baca hadis ni pun sama, baca hadis ni pun sama, makna itu dipanggil mutawatir. Mustahil, bila kata mustahil, tak ada langsung penipuan. Itu maksud dia. Dalam lafaz Al-Bukhari dipaparkan seperti berikut. Ja'far bin Umar meriwayatkan daripada Syu'bah bin Iklimah bin Marsad, daripada Sa'ad bin Ubaidah, daripada Al-Bara' bin Azib, daripada Nabi SAW. Maknanya jadi marfu'. Sebab apa marfu'? Dia kata yang berkata hadis ni ialah Nabi. Kan? Baginda bersabda, harus diingat, Imam Qurtubi bukan saja ulama tafsir, dia juga ulama hadis. Kan itu sebab dia bawa dua-dua. Ketika seorang mukmin disuruh duduk dalam kuburnya, suruh duduk dalam kubur ni, kita dah bincang. Jangan duk fikir lagi kubur kecil nak duduk macam mana. Bukan dalam kubur, alam kubur. Saya dah jelaskan sebelum ni. Kan ada yang tanya balik, macam mana nak duduk Ustaz? Lubang kubur kecil. Alam kubur. Sebab saya dah buat contoh sebelum ni dulu. Tuan-tuan pergi tengok, pergi dekat sebuah kampung. Kampung tu berapa luas? 1 kilometer je. 1 kilometer keliling, kecil. Penduduk berapa ramai? 30 orang. Tapi ada orang masuk kampung tu sesat, masuk ke alam bunian. Masuk alam bunian, dia keluar balik, dia cerita pada kita. Dia kata ramai betul orang. Berapa ramai penduduk sana? Lebih 1000 dia kata. Semayang jemaah, masjid penuh dia kata. Kampung 1 kilometer besar. Di mana duduk alam bunian tu? Dia alam lain, tempat yang sama di atas dunia. Tu jawapan dia. Macam juga besok masuk kubur, mana dia alam? Di kubur lah. Alam kubur mana? Lain dia punya. Itu kena belajar lah. Tanya dengan apa nama tu, orang ilmu fizik, dia boleh kira macam mana. Albert Einstein nanti dia boleh, dia ada teori-teori di situ gini-gini. Baru kita tak ngaji benda tu, payahlah nak faham. Baik. Dia akan berkata, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasulullah. Demikianlah maksud firman Allah SWT dalam surah Ibrahim ayat 27 seperti di atas. Dalam Sunan Abu Daud juga diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib, dihuraikan seperti berikut. Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim semasa ditanya dalam kuburnya akan menjawab, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Semua kalimah syahadah. Jadi pegang kalimah syahadah tu betul. Ajar ahli keluarga kita kalimah syahadah. Sebelum kita meninggal, pastikan ahli keluarga kita boleh mengucap kalimah syahadah. Dakwahlah kalimah syahadah ni, ajak orang mengucap. Siapa yang ajak orang kerana dia dapat orang tu masuk Islam dengan kalimah syahadah dia tu, itu akan jadi penyebab dia masuk syurga Allah SWT. Tuan-tuan, bila tuan-tuan ajak orang masuk Islam, dia masuk Islam atas usaha tuan-tuan, dah ada satu jaminan untuk syurga. Dia macam orang mati syahid. Itu sebab sahabat berebut cari orang untuk masuk Islam, sebab nilai dia nombor 1 mati syahid. Kalau tak dapat mati syahid, ajak orang masuk Islam. 2 benda. Siapa dah ada seorang, sebab orang masuk Islam, sebab dia dipujuk, dia ajak, dia tunjuk Islam ni bagus, orang tu masuk Islam dengan ikhlas, dia dah ada tiket untuk ke syurga. Cuma dia jangan buat benda syirik je. InsyaAllah dia masuk syurga, orang yang ajak ni tadi. Jadi usahalah macam mana. Tak dapat mati syahid, sebab orang masuk Islam. 2 benda ni.
Baik, oleh demikian maksud ayat ini sempurna sudah terdapat dalam hadis barak yang panjang dan marfu' tersebut. Ada lagi riwayat daripada Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, apabila kami datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi seorang jenazah, baginda bersabda, wahai manusia, umat ini akan diuji dalam kuburnya. Jika seorang insan selesai dikebumikan, para sahabatnya telah pergi, maka malaikat sambil membawa penukul di tangannya menyuruh duduk dan berkata, apa yang kamu ketahui tentang lelaki, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika dia mukmin, dia akan berjawab, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada sekutunya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Lalu dikatakan kepadanya oleh malaikat, malaikat Munkar Nakir akan kata, sadaqta, kamu benar. Lalu dibukakan pintu neraka. Malaikat berkata, inilah tempatmu seandainya kamu kafir kepada Tuhan. Lepas dia boleh jawab soalan Munkar Nakir, malaikat akan tunjuk neraka. Kau tengok neraka ni. Dia pun terkejut, asal pula aku boleh ucap nampak neraka. Munkar Nakir kata, saja nak tunjuk kau, kalau kau tak beriman dulu, itulah tempat kau. Baru dia kata, lega nak tunjuk je, ingat masuk situ. Itulah malaikat tunjuk neraka. Maka bersyukurlah dia, itu bukan tempat aku rupanya. Kalau aku masuk tempat yang kau tunjuk tadi, gitulah. Sekali lagi, tetapi jika dia orang kafir atau orang munafik, waliyazubillah, maka ketika diajukan pertanyaan sama, dia menjawab, aku tidak tahu. Kenal tak? Aku tak kenal, aku tak tahu. Allah tu siapa? Nabi pun aku tak tahu siapa, aku tak tahu. Itu jawapan dia lah. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kamu tidak kenal, kamu tak mengenalinya dan tidak pernah mengambil tahu? Kemudian dibukakan pintu neraka. Lantas malaikat itu memukul dengan pukulan, dengan sekali pukulan yang bunyinya terdengar seluruh makhluk. Ini dah sebut minggu lepas. Semua binatang boleh dengar bunyi pukulan, kita tak boleh dengar. Itu sebab binatang ni dia berbunyi, dia ada zikir dia kepada Allah SWT. Ayam kokok sebab dia nampak malaikat. Anjing menyalak, kan, sebab dia nampak syaitan. Semua tu ada sebab, bukan saja-saja. Jadi siapa bawa anjing kat rumah, malam-malam anjing menyalak, faham lah. Kalau tak perompak, syaitan. Kan. Tapi kalau tuan dia menyalak, tu bahaya. Sikit lagi Nabi. Beberapa orang sahabat Nabi berkata, tidaklah seorang akan tegak kepalanya di hadapan malaikat yang sedang memukul. Tidak ada seorang pun besok dalam kubur dia boleh angkat kepala tegak macam ni, kecuali akan merasa ketakutan ketika itu. Semua apa takut masa tu. Tak ada orang dalam kubur berani angkat kepala. Semua besok bila Munkar Nakir datang, tunduk, takut. Lalu Rasulullah SAW baca ayat apa tadi? Ayat surah Ibrahim ayat 27. Di situ ada amalan dia. Apa dia amalan dia? Dia beritahu kita orang yang sabit besok boleh jawab soalan Munkar Nakir. Apa zikir yang jadi amalan? La ilaha illallah Muhammadar. Itulah zikirnya. Itulah intipati daripada surah Ibrahim ayat 27. Wallahu a'lam. Bila kita siap-siap untuk sembahyang padu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.